So adakah ayat-ayat pada skrip tu akan digunakan 100% oleh pelakon, ataupun pelakon boleh olah sendiri pula ayat daripada skrip tu asalkan sampai objektif je? Faham tak maksud aku? Faham. Contoh, dalam skrip tu kan kau tulis, "Hai, nama saya Muhammad Firdaus, saya kena jumpa Encik Abu lepas ni." Ataupun sebab aku dah baca skrip tu kan, macam asal skema sangat skrip ni. So aku olah skrip tu dalam video kan, bro, nama aku Firdaus, aku nak jumpa Abu lah. Boleh tak macam tu? Masa syuting. Okay, skrip ni bila kau dah sampai kepada tangan director, director yang akan tentukan. Dia bergantung pada director. Okay, faham. Tapi salah satu masalah kalau director olah tu akan mengganggu yang lain lah. Mengganggu penulis skrip ni. Dia macam tergores hati. Kenapa kau nak olah skrip aku buat cantik-cantik kan? Okay, faham. Tapi dia macam tu pula. Tapi adakah masa menulis skrip tu kau akan menggunakan bahasa yang skema ataupun bahasa yang kau rasa orang biasa guna? Tak, dia bergantung kepada pengarah. Pengarah nak ikut kau sebiji-sebiji. Okey, kadang pengarah cakap, kau kena hormat penulis skrip ni, kau kena ikut apa yang dia cakap ni. Dia tulis skrip ni kau main payah, kau kena ikut skrip. So kena ikut lah. Faham?